Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Hasan Hadi bin Muhammad Syafiq. Saya merupakan pelajar Diploma Sukan dan Kecergasan di Space UTM dan juga seorang pemain bola sepak profesional untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Semestinya keluarga saya, kedua ibu bapa saya, khususnya abang-abang dan kakak saya yang semaksimal mungkin menolong dan sentiasa mendorong saya untuk terus maju dalam pelajaran dan sukan. Tidak lupa juga kepada pihak manajemen JDT, khususnya kepada mereka yang bertugas-tugas untuk menjadikan program ini berlaku di antara UTM dan JDT. Saya amat-amat berterima kasih, dan ini juga membangkitkan semangat kepada saya terus maju dalam pelajaran dan juga sukan. Rutin harian saya setiap hari, saya akan bangun awal pagi dan bersiap untuk pergi ke kelas. Habis saja kelas, saya akan straight away balik ke rumah makan, dan saya akan, selepas makan saya akan ada saya punya power nap sebelum saya pergi ke pusat latihan. Dan selepas saya power nap, saya bersiap sekali lagi, saya terus pergi ke pusat latihan. Selalunya latihan berdurasi 1.5 jam ataupun ke 2 jam. Dan selepas latihan saya akan makan di tempat latihan dan straight away balik ke rumah untuk rest kerana saya punyai hari yang sangat pack, dan straight away tidur. Itulah, setiap hari saya melakukan rutin yang sama, exception untuk hari cuti. Jadi kepada semua lepasan SPM yang tak tahu lagi nak belajar di mana, ambillah Diploma Sukan dan Kecergasan di Space UTM. Jom daftar Diploma UTM, Space UTM terbaik.